Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, kami daripada kumpulan Minat Serenit akan menerangkan tentang whitening scrub. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu Nurul Iwana Humaira binti Muhammad Bazri, Malianah binti Mure, Mai Zahra binti Zulkifli, Nur Rashidah binti Sulaiman dan Wan Nur Alia binti Wan Ahmad Saufi. Guru pembimbing kami ialah Puan Nur Dayu binti Hamzah. Fungsi-fungsi skrub pemutih. Yang pertama, mengelupas sel kulit mati, iaitu menghilangkan lapisan atas kulit yang kusam dan membolehkan kulit baru tumbuh dengan lebih sihat. Yang kedua, membersihkan pori-pori, iaitu menanggalkan kotoran, minyak berlebihan dan komedo dari pori-pori, mengurangkan risiko jerawat. Yang ketiga, mencerahkan kulit, iaitu mengandungi bahan seperti vitamin C, niacinamide atau arbutin yang membantu menyamaratakan tona kulit dan mengurangkan pigmentasi. Antara kebaikannya ialah kulit lebih cerah dan berseri, kulit terasa lebih bersih dan licin, rasa segar selepas digunakan, kulit lebih mudah menyerap pelembab dan sesuai untuk masalah tona tak sekata. Tips penting, gunakan 1 hingga 2 kali seminggu sahaja. Terlalu kerap boleh merongsakan kulit. Pilih skrub yang lembut jika anda mempunyai kulit sensitif. Elakkan menggosok terlalu kuat boleh merosakkan lapisan pelindung kulit. Cara pemakaian. 3 perkara yang perlu diingat. Yang pertama, bersihkan kulit dan basahkan dengan air suam untuk membuka pori-pori. Yang kedua, gosok skrub secara memutar dan arah lawan jam lalu bilas hingga bersih. Yang ketiga, gunakan pelembab setelahnya untuk menjaga kelembapan kulit. Bahan-bahan pula ialah susu tepung, madu, limau nipis, gula putih dan serbuk kopi. Kebaikan bahan-bahan skrub. Yang pertama, susu tepung. Susu tepung mengandungi lactic acid untuk melembutkan dan pengelupasan lembut. Yang kedua, kopi. Kaya dalam antioksidan dan membantu untuk seri wajah berseri, darah mengalir dengan baik dan mengurangkan bengkak muka. Yang ketiga, madu. Madu adalah pelembab semula jadi, menarik kelembapan pada kulit sambil menenangkan dan menyembuhkan sebarang kerengsaan. Yang keempat, gula. Pengelupasan semula jadi dan menyental lembut sel-sel kulit mati dan mendedahkan kulit yang lebih sihat dan licin di bawahnya. Yang kelima, limau nipis. Mempunyai kandungan vitamin C mencerahkan kulit anda dan membantu mengurangkan bintik hitam dan jeraga. Cara-cara pembuatan skrub pemutih. Yang pertama, letakkan 2 sudu besar gula. Yang kedua, masukkan 2 sudu besar kopi. Yang ketiga, tambahkan 1 sudu besar madu. Yang keempat, perahkan setengah biji limau nipis. Yang kelima, masukkan 1 sudu besar susu tepung. Yang keenam, gaulkan semua sehingga sebati.